Guys, ni rahsia affiliate TikTok. Macam mana mereka boleh buat banyak video, boleh menjual tanpa ada sampel produk. Tanpa buat review, tanpa buat live. So, caranya sangat mudah. Yang pertama, kita masuk ke TikTok Shop. Kita cari produk yang kita nak jual. Sebagai contoh, saya nak jual tudung sukan. Okay. So, contoh saya nak ambil tudung sukan yang ni lah. Okay. Pertama, kita perlu screenshot. Kalau boleh kita screenshot juga dekat product details. Supaya kita tahu apa kelebihan produk ni. Okay. Bila kita dah ada screenshot, kita pergi ChatGPT. Okay. Cara ni adalah cara percuma. Okay. Kita buat video AI tanpa menggunakan apps yang berbayar. Okay. So, di sini kita perlukan prompt. Kita perlukan prompt untuk hasilkan master foto dulu. Lokasi. Kita nak dia di mana? Berjogging di dalam taman. Okay. Okay. Untuk dapatkan prompt ni, kita kena dapatkan e-book ni. So, caranya, kita buka di bab yang ke-7, kita gunakan prompt yang pertama. Okay. Copy dan kita tampal di ChatGPT. Okay. Kita go. Kita biarkan ChatGPT hasilkan kita punya master prompt. Master photo. Okay. So, nampak tak? Inilah hasilnya master foto kita yang kita hasilkan tadi. Hanya tulis subjek dan lokasi di mana. Okay. Yang lain tu kita dah sediakan prompt dalam e-book. Okay. Kemudian kita download gambar ni. Kita tak nak download pun boleh, tapi kita download lah. Okay. Okay. Step yang seterusnya. Okay. Kita kena hasilkan prompt. Tapi kita tak payah susah-susah. So, saya dah buat. Okay, saya dah buat prompt ni. Kita cuma tulis. Kita kena copy and paste. So, kerja kita lagi mudah. Sesuai untuk orang yang tak ada pengalaman buat AI ni, video AI. Jumlah scene kita ambil 2 lah. Untuk mudah kita buat 2 contoh sebagai sampel. Okay, activity promosi tudung. Okay. Dialog kita nak bahasa Melayu. Okay, go. Nampak tak? Kerja kita sangat simple. Kita cuma just copy and paste, type sedikit. Okay, prompt 1 dah siap dan prompt kedua pun dah siap. Okay, so step yang ketiga, kita perlu tulis gambar scene 2. Kenapa scene 2? Scene 1 dah ada. Kita gunakan gambar ini sebagai scene 1. Scene 2 kita tunggu dihasilkan. Okay. So, ini adalah scene yang kedua. Tapi kalau kita nampak scene pertama dan scene kedua tu sama saja, lebih kurang. Okay. So, cara seterusnya adalah kita jadikan dia video. Untuk jadikan dia video ni, kita perlukan Google Flow. Kita gunakan Google Flow untuk hasilkan video. So, Google Flow ni pun percuma. Cuma dia ada limit lah. Limitnya, kita boleh buat sehari 4 hingga 5 scene sahaja. Okay. So, hari-hari korang boleh buat lah. Kalau nak lebih, kita boleh buat. Kita buatlah 2-3 account. Okay. Okay. Contoh kita ambil gambar tadi. Scene pertama, scene kedua. So, caranya kita tekan macam ni. Kita add to prompt. Okay, kemudian, kita ambil scene 1 punya skrip. Scene 1 ni. Okay. Tugas kita senang. Copy paste. Copy and paste. Dan paling penting, kita kena copy kita punya master prompt sekali lagi. Okay.
kita kena copy and paste. Okay. So di sini kita boleh edit kita punya teks kalau kita nak ubah lah. Kemudian kita pergi gambar yang kedua, scene kedua yang ni kan. Kita add the prompt. Kita lakukan benda yang sama. Okay, kita ambil scene kedua punya prompt yang dibuat oleh ChatGPT. Kemudian kita paste. Buka. Okay, so kita hasilkan dua video. Satu dah siap. Mari kita tengok. Hello sis, kalau anda suka berjoging atau bersenam, tudung sukan ini memang pilihan yang sangat selesa. Ringan, sejuk dan cepat kering. Nampak tak? Okay. Buat iklan. Tudung ini bernafas, cepat kering dan sangat selesa dipakai sepanjang aktiviti bersukan, jogging, running, terutama geng marathon. Dapatkan sekarang sebelum stok habis. Pilih video tadi. Video 1. So, mari kita play. Hello sis, kalau anda suka berjoging atau bersenam, tudung sukan ini memang pilihan yang sangat selesa. Ringan, sejuk dan cepat kering. Tudung ini bernafas, cepat kering dan sangat selesa dipakai sepanjang aktiviti bersukan, jogging, running, terutama geng marathon. Dapatkan sekarang sebelum stok habis. So, kita add link produk. So, kita linkkan dengan produk tadi. Tudung sukan. Pastikan korang pilih produk yang matching ya. Mana tudung sukan yang kita pilih ini kan? Ni. So kita dapat komisen RM4.35 kalaulah tudung ini terjual. Kita add. Okay. Tak boleh ada simbol-simbol. Okay, dah. So kita hashtag di sini. Tudung sukan. Okay, tudung sarung boleh. Tudung sukan pun boleh. Okay, kemudian kita boleh edit cover lah. Yang cantik sikit. Okay, contoh. Post. Dah, selesai. Hello sis, kalau anda suka berjoging atau bersenam, tudung sukan ini memang pilihan yang sangat selesa. Ringan, sejuk dan cepat kering. Tudung ini bernafas, cepat kering dan sangat selesa dipakai sepanjang aktiviti bersukan, jogging, running, terutama geng marathon. Dapatkan sekarang sebelum stok habis. Nampak tak? Itulah rahsia macam mana ramai orang, okay, affiliate di sana, suri rumah yang tak ada sampel pun tapi mereka boleh jual banyak barang, banyak item sebab video AI. So korang kalau nak dapatkan video AI ni, korang masuk dekat profil saya. Okay, masuk profil saya, korang nampak tak? Siap 10 minit on pay, korang boleh klik. Okay, korang klik open. Korang klik info lanjut dan korang boleh dapatkan ebook panduan ini. Sebab dalam ebook ini, saya dah buat lengkap A to Z cara untuk belajar buat video AI ni. So, korang boleh buat belian RM59. Selepas korang buat belian, automatik korang boleh download ebook ini dan boleh buat practical terus. Dan yang terbaik, kita sediakan personal coaching. Bermakna kalau korang tak faham, korang boleh WhatsApp saya akan ajar lagi kalau mana-mana part yang masih kurang faham. Okay, so guys, pastikan korang dapatkan ebook ini sekarang.